Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izni Amani, wartawan dari Bahia TV, kini berada pada hari terakhir Hari Terbuka Madani PPD Kota Star 2025. Program ini berlangsung selama 3 hari bermula 23 hingga 25 Oktober 2025. Acara kemuncak hari ini merangkumi majlis perasmian rasmi, pertandingan akhir kawat kaki dan bola sepak serta majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang. Kemeriahan jelas terasa apabila semua warga sekolah dan masyarakat bersatu dalam semangat madani. Bersama saya sekarang ialah seorang pengunjung Open Day PPD Kota Star. Baiklah, soalan saya pertama, aktiviti manakah yang paling menarik minat anda sepanjang program ini berlangsung? Aktiviti bagi saya yang paling menarik sepanjang program ini berlangsung ialah kawat kaki, sebab ramai orang tertarik dengan aktiviti yang ni lah. Baiklah, sekian, terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin Yahya, Datuk Bandar Al-Ustaz Kedah. Baiklah, soalan saya pertama. Datuk, majlis pada hari ini dilihat cukup meriah dengan kehadiran masyarakat pelbagai lapisan. Dari sudut pandangan Datuk, sejauh manakah program seperti ini dapat memperkukuhkan hubungan antara pihak pentadbiran Kedah dengan komuniti setempat? Saya menggunakan perkataan kagum. Kagum atas apa yang disebut daya usaha pejabat pendidikan daerah Kota Star. Tuan PPD pun ada, Tuan Timbalan pun ada, Musi PIBG pun ada. Dia telah menzahirkan bagaimana yang disebut jalinan ataupun kolaborasi pelbagai pihak antara jabatan kerajaan, antara komuniti, antara pihak swasta, antara NGO. Saya kira ini satu kecemerlangan yang berjaya ditunjukkan melalui Hari Terbuka Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Memang berjaya. So, sehingga petang ni, kepada warga bandaraya yang ada berdekatan ini, saya jemput datang juga, memenuhi. Dan saya percaya di sini, PPD, Pejabat Pendidikan telah memberi ruang kepada anak-anak dan sekolah mempamerkan kreativiti, apa yang saya sebut tadi, inovasi. Bahawa anak-anak baik menengah baik rendah telah menunjukkan bahawa mereka ini yang akan menjadi warga bandaraya lagi sehingga 2035, Al-Ustaz Bandaraya Berdaya Unik dan Pintar itu, bahawa mereka telah menzahirkan idea-idea yang cukup bernas. Sebagai Datuk Bandar, saya akan jalinkan, hubungkan mereka ini dengan pihak SW Corp, dengan Idaman, dengan JPS, JKR, dengan pemaju-pemaju dan juga dengan Tourism Information Center dekat Medan Bandar. Jadi bagi saya, program ini cukup berjaya dan cemerlang dianjurkan oleh pejabat pendidikan. Semua yang terlibat, termasuk pengetua-pengetua, guru-guru besar. Memang hebat dan saya ucapkan tahniah. Baiklah, soalan saya yang terakhir. Apakah mesej atau harapan yang ingin Datuk sampaikan kepada semua pengunjung yang hadir hari ini, terutama kepada warga pendidik dan masyarakat yang terus menyokong inisiatif PPD Kota Star? Kepada para guru dan para murid, saya percaya seperti ucapan Tuan PPD tadi, bahawa apa yang kita belajar di dalam sekolah, baik anak-anak yang melalui proses pembelajaran, istiqamah para guru, mendiri anak-anak, kita dapat kembangkan, terjemahkan dalam masyarakat. Ya, baik dari segi kita kata adab, kata susila kita bermasyarakat. Dan yang saya ingin sebut satu lagi adalah tentang kebersihan. Ya, di sekolah kita belajar tentang kebersihan. Kita hormat, didikkan guru, jaga kebersihan. Tetapi bila kita keluar pagar sekolah, kita lupa. Ya, kita lupa. Jadi kepada anak-anak yang belajar menengah rendah dalam daerah Kota Star ni, kita kena pastikan amalan itu berterusan, istiqamah sehingga di luar sekolah, agar bandaraya Al-Ustaz bertambah bersih dan kita hidup dengan aman, bersih, indah
dan ceria. Itu harapan saya sebagai Datuk Bandar. Baiklah Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian dari kami, Bahia TV. Terima kasih. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. You're shining to me, running with the traces, getting you to places that Demikianlah liputan sepanjang 3 hari Hari Terbuka Madani PPD Kota Star 2025. Tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah menjayakan program dengan penuh dedikasi. Semoga semangat Madani terus menjadi pendorong kepada kecemerlangan pendidikan di daerah Kota Star. Sekian, terima kasih. Bahia TV, pencetus inovasi.